terutama berkaitan dengan ketinggian Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dikatakan bahawa Nabi itu seumpama manusia biasa. Dicanangkan firman Allah, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakan wahai Muhammad, aku merupakan manusia seumpama kamu, seumpama kalian. Maka dengan ayat ini, maka ada di kalangan kita yang menyuntik jarum Yahudi ke dalam hati-hati umat Islam, sehingga kan mereka memandang Muhammad itu seumpama kita manusia sahaja. Dan ini merupakan pandangan jahiliyah, pandangan orang-orang yang tidak menganut Islam, pandangan orang yang tidak mentauhidkan Allah dan menyaksikan kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita lihat bagaimana pandangan kaum Nabi Nuh alaihi salam terhadap Nuh alaihi salam. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. Berkata orang kafir dari kalangan kaum Nuh alaihi salam, sesungguhnya kami tidak melihat engkau wahai Nuh melainkan manusia seperti kami. Begitu jugalah pandangan kaum Fir'aun terhadap Nabi yang diutuskan kepada mereka, Musa alaihi salam. Mereka bertanya pertanyaan yang berhenti mengingkari kenabian Musa alaihi salam, "Anu'minu li basyaraini mislina?" Adakah kami mahu beriman dengan manusia yang seumpama kami? Maka oleh kerana itulah kita pada hari ini, kedatangan kita pada hari ini untuk memertabatkan Nabi dan menyatakan sesungguhnya Muhammad manusia, tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan keistimewaan yang tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk menandinginya. Karena itulah Al-Imam Al-Busairi radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Famablaghu al-'ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihim." Setinggi-tinggi ilmu manusia, setinggi-tinggi pemikiran manusia berkaitan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya mampu menyatakan Muhammad itu adalah manusia. Tetapi kita kena ingat bahawa Muhammad itu khairu khalqillahi kullihim, semulia-mulia makhluk keseluruhannya. Dan inilah merupakan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk, bukannya manusia, tetapi makhluk yang teragung, yang terafdal, yang termulia dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, melebihi kemuliaan arasy, kursi, lauh, qalam dan sebagainya. Oleh kerana itu kita pada hari ini mendengar Nabi sendiri menyatakan bahawa baginda tidak serupa kita. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Inni lastu ka hayatikum." Aku tak serupa kamu. Walaupun Nabi punya hidung, tetapi hidung Nabi mancung tak pesek macam kita. Walaupun Nabi berpeluh, tapi peluh Nabi tak tengit seperti peluh kita. Walaupun Nabi kencing, tapi kencing Nabi tak haring seperti kencing kita. Walaupun Nabi membuang najis, tetapi najisnya tak seperti najis kita. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak mampu untuk kita ungkapkan. Karena itu Imam Busairi menyatakan, "Fa inna fadla Rasulillah laysa lahu had, fayu'riba anhu natiqun bifami." Sesungguhnya kemuliaan Nabi itu tidak ada hadnya, sehingga akan mampu lidah untuk mengungkapkan kemuliaannya. Tak mampu lidah manusia ini mengungkapkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Karena itulah Imam Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa jikalau Allah Subhanahu wa taala membukakan kecantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada pandangan manusia biasa, maka sudah pasti tiada siapa pun yang mampu untuk menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.